Minta maaf ni, saya bangun lewat hari ni. Minta maaf. Tak apa, tak apa. Lewat sikit saja. You pergi punch card dulu. Thank you, miss. Thank you. Hei, betul ke? Hari ni manager macam good mood je. Lewat pun tak marah. Ambil. Biar I tolong you. Tak apa, saya boleh angkat. Tak apa. I boleh tolong you. Wah, mestilah good mood ni. Kerja pun tolong saya buat. Minta maaf, miss. Saya terpecah satu gelas kat dapur. I'm sorry. Tak apa. Jangan cederakan diri sendiri. Lain kali kena hati-hati tau. Wah, buat salah pun tak marah. Pecahkan mangkuk pun tak marah. Best lah manager saya. Amir, ini gaji kamu. Gaji saya? Ini gaji kamu. Ini saya punya. Hah? Kenapa? Mestilah. Kan I tolong you banyak. Tak adalah. I pulang you balik. I gurau saja.